Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kali ini kami akan berkongsikan informasi kepada anda berkaitan perkembangan pendidikan Malaysia serta apa kaitannya kepada FPK dan juga FPG. Baiklah, sebelum tu kita perlu tahu bahawa perkembangan pendidikan di Malaysia telah melalui pelbagai fasa, bermula dari pendidikan tidak formal yang berasaskan kepada agama dan adat kepada sistem vernakular yang diperkenalkan oleh penjajah, sehinggalah kepada pembentukan sistem pendidikan selepas merdeka. Kini, pendidikan terus diperkasa melalui dasar dan pelan pembangunan negara bagi melahirkan masyarakat yang berilmu serta berdaya saing di peringkat global. Jadi, pada gambar rajah ini, kita dapat melihat bagaimana perjalanan perkembangan pendidikan kita yang bermula sebelum merdeka, dimulai dengan sistem pondok sehinggalah lahirnya Penyata Razak pada tahun 1952. Kemudian, selepas merdeka, kita adanya Laporan Rahmat Talib 1960 kepada Akta Pendidikan 1996 dan kini kita ada Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006 sehingga 2010 kepada Dasar Pendidikan Digital Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi, pada link YouTube ini kami sediakan kepada anda dokumentari sejarah pendidikan di Malaysia. Jadi, jom kita saksikan. Pagi murid-murid, duduk. Sekolah Inggeris, sekolah Cina, sekolah Tamil dan juga sekolah agama yang lebih dikenali suatu ketika dahulu sebagai madrasah. Dan setiap sekolah ini mempunyai bahasa penghantarnya yang sendiri. Seperti sekolah Inggeris dengan bahasa Inggerisnya, dengan sekolah Cina bahasa Cinanya, sekolah Tamil bahasa Tamilnya. Dan di situ juga wujud kesedaran untuk memajukan sektor pendidikan dalam kalangan orang Melayu sendiri. Rentetan kita dapat lihat bahawa daripada setiap sekolah itu lahirnya daripada bahasa ibunda mereka sendiri, menyebabkan tiada perpaduan atau penyatuan yang berlaku antara rakyat Malaysia sendiri. Kerana sekolah jenis kebahasaan Cina menggunakan bahasa ibunda mereka, sekolah jenis kebahasaan Tamil juga menggunakan bahasa ibunda mereka. Jadi bagaimana kita cuba untuk menypadukan semua rakyat di Malaysia adalah dengan menggunakan satu bahasa serta satu silibus yang sama, iaitu menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Jadi untuk melihat video ini dengan lebih lanjut, anda boleh tekan pada link yang telah kami sediakan. Okey. Kemudian kita perlu lihat secara lebih mendalam apa itu falsafah pendidikan kebangsaan. Okey. Sini kita dapat lihat falsafah pendidikan kebangsaan adalah pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepada kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini bertujuan untuk melahirkan warga negara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan untuk mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan juga negara. Okey, kita lihat pula kepada falsafah pendidikan guru. Apa itu falsafah pendidikan guru? Falsafah pendidikan guru ialah guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara dengan menjamin pembangunan individu dan memelihara satu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif dan berdisiplin. Jadi itulah falsafah pendidikan guru. Jadi melalui kedua-dua falsafah ini kita akan kaitkan dengan pendidikan selepas merdeka. Okay. Sebelum tu, jom bersama-sama kita kenali ahli kumpulan kami. Jadi, sini akan anda dapat lihat ada 3 orang ahli kumpulan kami, iaitu Muhammad Nur Haikal bin Azab,
Dan saya sendiri, Nur Alina Atirah binti Rasli serta Batrisha Busaina binti Syariazam. Okey, baiklah, kita lihat pula kepada isi kandungan ataupun apa yang akan kita pelajari melalui OPD ini. Sebelum tu, kita lihat matlamat pembelajaran yang kami cuba sampaikan kepada anda. Melalui objek pembelajaran digital ini ataupun OPD, kami akan bantu anda memahami bagaimana perkembangan pendidikan di Malaysia selepas merdeka yang berpaksikan kepada yang pertama, Laporan Rahman Talib 1990, Akta Pendidikan 1961, Laporan Amiduddin Baki 1964, Laporan Jawatan Kuasa Kabinet 1979 serta Akta Pendidikan 1996 telah menjadi landasan kukuh kepada pembentukan Falsafah Pendidikan Kebangsaan iaitu FPK serta Falsafah Pendidikan Guru FPG. Jadi, apa yang akan kita pelajari melalui OPD ini? Okey, jadi kita akan pelajari kelima-lima sistem pendidikan yang telah saya perkenalkan kepada anda tadi. Itu Laporan Rahman Talib, ada Akta Pendidikan, adanya Laporan Amiduddin Baki, serta Laporan Jawatan Kuasa Kabinet 1979 dan juga Akta Pendidikan 1996. Okey, untuk memudahkan anda, kami telah sediakan link-link ataupun button supaya dapat bergerak dengan lebih mudah kepada bahagian-bahagian yang diingini. Okey, kita lihat kepada bahagian pertama iaitu Laporan Rahman Talib 1990. Baiklah, kita lihat pula kepada Laporan Rahman Talib 1960. Iaitu kita lihat dulu latar belakang Rahman Talib ataupun nama sebenarnya ialah Tun Abdul Rahman bin Talib. Beliau merupakan seorang tokoh penting dalam sejarah pembangunan pendidikan di Malaysia. Beliau dilahirkan pada tahun 1916 di Temerloh, Pahang dan mendapatkan pendidikan awal di Malay College Kuala Kangsar, MCKK. Beliau pernah berkhidmat sebagai guru sebelum menceburi bidang politik. Dalam arena politik, Rahman Talib dikenali sebagai Menteri Pelajaran Malaysia pada awal tahun 1960-an di mana beliau telah memperkenalkan Penyata Rahman Talib 1960. Jadi, kita lihat pula apa tujuan Laporan Rahman Talib 1960. Tujuan beliau adalah untuk menyemak semula pelaksanaan cadangan Penyata Razak 1956 dan memperkukuh sistem pendidikan kebangsaan agar lebih selaras dengan matlamat perpaduan negara. Selain itu, laporan ini bertujuan untuk yang pertama, menegaskan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan. Yang kedua, memastikan peluang pendidikan yang adil dan menyeluruh kepada semua kaum. Yang ketiga, meningkatkan mutu pendidikan di semua peringkat sekolah. Yang terakhir sekali ialah membentuk rakyat yang berdisiplin, berilmu dan bertanggungjawab terhadap pembangunan negara. Jadi, kita lihat secara lebih terperinci dasar utama Laporan Rahman Talib 1960. Objektif Laporan Rahman Talib iaitu pertama, memberi peluang pendidikan yang saksama kepada semua kaum dan lapisan masyarakat. Yang kedua, menegaskan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama dalam pendidikan. Yang ketiga, menyediakan pendidikan bersepadu untuk membentuk rakyat yang berdisiplin, patriotik dan juga bertanggungjawab. Dan yang terakhir sekali, meningkatkan mutu pendidikan akademik, teknikal dan vocational agar sesuai dengan keperluan pembangunan negara. Okay, dasar yang pertama iaitu bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar. Jadi, di sini bahasa Melayu akan dijadikan sebagai bahasa rasmi dan bahasa pengantar utama di semua sekolah. Yang kedua, pelaksanaan ia akan dijalankan secara berperingkat bagi memastikan kelancaran peralihan berlaku. Yang ketiga, sekolah-sekolah jenis kebangsaan digalakkan menggunakan bahasa Melayu sebagai medium utama pengajaran. Dan yang keempat, bertujuan untuk memupuk perpaduan nasional melalui satu bahasa yang difahami bersama. Dasar yang kedua iaitu peluang pendidikan sama rata. Jadi, semua masyarakat Malaysia berhak mendapat pendidikan tanpa mengira kaum, agama atau status sosioekonomi. Sekolah menengah percuma disediakan untuk pelajar yang layak
dan penubuhan sekolah menengah serta teknik di seluruh negara bagi memperluaskan capaian pendidikan yang terakhir sekali bertujuan untuk memastikan keadilan dan keseimbangan peluang pendidikan. Dasar yang ketiga iaitu kurikulum menyeluruh dan seimbang. Jadi, kurikulum ini disusun semula untuk menekankan pendidikan intelektual, jasmani, rohani dan juga moral. Serta bagi memberi penekanan terhadap pembentukan sahsiah, tanggungjawab sosial dan semangat kebangsaan serta pendidikan sivik dan moral diperkenalkan untuk membentuk pelajar yang berakhlak mulia serta berdisiplin. Dasar 4 iaitu pendidikan teknikal dan juga vokasional. Jadi, penubuhan sekolah teknik, pertukangan dan vokasional adalah untuk melatih tenaga kerja mahir tempatan. Ianya bertujuan untuk menyediakan pelajar dengan kemahiran praktikal dan profesional yang selaras dengan keperluan ekonomi negara serta meningkatkan peluang pekerjaan dan mengurangkan kebergantungan terhadap tenaga buruh asing. Dasar yang kelima iaitu disiplin dan nilai murni. Jadi, aktiviti core curriculum digalakkan bagi melahirkan pelajar yang seimbang dari segi akademik dan juga sosial serta memberi penekanan terhadap pembentukan disiplin diri, tanggungjawab dan juga semangat patriotik. Terima kasih. Okey. Jadi, kita tengok secara terperinci apa hubung kait Laporan Rahman Talib 1960 dengan FPK dan FPC. Okay. Tekan sahaja di situ. Kita lihat kepada hubungan Laporan Rahman Talib 1960 dengan falsafah pendidikan ataupun turut dikenali sebagai FPK. Jadi, hubungan yang pertama ialah pembangunan potensi insan secara menyeluruh dan bersepadu. Laporan Rahman Talib menekankan bahawa pendidikan perlu diberi kepada semua lapisan masyarakat bagi memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh. Hal ini selaras dengan matlamat FPK yang menyatakan bahawa pendidikan ialah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu daripada segi intelek, rohani, emosi dan juga jasmani. Jadi, kedua-dua ini akan menunjukkan konsep karamah insaniah melalui pembangunan insan yang seimbang, harmonis serta menghormati fitrah kemanusiaan. Jadi, yang kedua, pemantapan nilai moral dan keagamaan dalam pendidikan. Laporan Rahman Talib memberi penekanan terhadap pendidikan agama dan moral di sekolah bagi membentuk pelajar yang disiplin dan berakhlak. Jadi, prinsip ini sebenarnya bertepatan dengan FPK yang menggariskan matlamat melahirkan warga negara yang berakhlak mulia, bertanggungjawab serta patuh kepada Tuhan. Hubungan ini sebenarnya menggambarkan usaha sistem pendidikan untuk membina insan yang berjiwa hamba dan berakhlak tinggi selaras dengan gagasan karamah insaniah. Yang ketiga, hubungannya ialah keseimbangan antara ilmu pengetahuan dan kemahiran hidup. Laporan Rahman Talib telah memperkenalkan keseimbangan antara akademik dan vokasional agar pelajar bukan sahaja berilmu tapi juga berketerampilan dalam menghadapi realiti kehidupan. Ini bersesuaian dengan FPK yang menegaskan bahawa pendidikan perlu melahirkan warga negara yang berilmu, berpengetahuan, berketerampilan dan berkeupayaan dalam mencapai kesejahteraan diri. Hubungan ini akan memperlihatkan kesinambungan dasar pendidikan dalam melahirkan insan yang bukan sahaja cerdas minatnya tapi juga cekap dan juga berkemahiran. Okey, yang keempat adalah untuk penyatuan kaum dan perpaduan nasional melalui pendidikan. Laporan Rahman Talib memperkukuhkan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama untuk mewujudkan sistem pendidikan yang seragam dan menggalakkan perpaduan nasional. Ini berkait rapat dengan FPK yang bertujuan untuk membentuk warga negara yang menyumbang kepada keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan juga negara. Jadi, kedua-duanya ini menyokong aspirasi untuk membina masyarakat majmuk yang bersatu padu berasaskan nilai hormat, toleransi dan kemuliaan insan. Kita lihat
hubungannya ialah yang pertama, guru sebagai ejen pembentukan insan yang seimbang dan berakhlak. Laporan Rahman Talib menegaskan kepentingan latihan guru bagi menjamin mutu pendidikan dan melahirkan pendidik yang berintegriti. FPG pula menekankan guru yang berperibadi mulia, berpandangan progresif dan saintifik serta bersedia menjunjung aspirasi negara. Jadi, bila kita lihat kedua-duanya, hubungan ini menggambarkan bahawa guru merupakan pemangkin utama dalam merealisasikan konsep karamah insaniah melalui pengajaran yang berteraskan nilai murni dan juga kasih sayang. Yang kedua, pemeliharaan warisan kebudayaan dan pembinaan jati diri nasional. Jadi, laporan Rahman Talib menitik beratkan penerapan unsur kebudayaan dan identiti kebangsaan dalam sistem pendidikan bagi memperkukuh jati diri pelajar. Hal ini bertepatan dengan FPG yang menegaskan bahawa guru perlu menyanjung warisan kebudayaan negara serta mendidik murid agar menghargai warisan tersebut. Jadi, perpaduan antara kedua-dua dasar ini memperlihatkan peranan guru sebagai penjaga nilai budaya dan moral bangsa yang membentuk kepada insan beradab serta berjiwa merdeka. Yang ketiga, profesionalisme guru dan kemajuan pendidikan negara. Jadi, laporan Rahman Talib ini mencadangkan peningkatan kemudahan latihan perguruan yang kemudiannya diikuti oleh penubuhan maktab perguruan teknik pada tahun 1962 untuk melatih guru-guru dalam bidang teknikal bagi meningkatkan tahap profesionalisme guru agar mampu melaksanakan tugas dengan cekap dan beretika. Jadi kalau kita tengok dalam FPG, ia turut menekankan kepentingan guru berpandangan progresif dan saintifik dalam usaha memenuhi tuntutan aspirasi negara. Kesinambungan ini memperlihatkan bahawa pembangunan profesionalisme guru adalah asas kepada pembentukan generasi pelajar yang berilmu, kritikal dan menghormati nilai kemanusiaan. Jadi, yang keempat ialah sekolah sebagai ekosistem pembangunan karamah insaniah. Jadi, laporan Rahman Talib melihat sekolah sebagai institusi sosial yang berperanan membentuk disiplin, nilai moral dan tanggungjawab sosial pelajar. FPG pula menegaskan tanggungjawab guru dalam menjamin perkembangan individu dan memelihara kesejahteraan masyarakat yang harmonis. Jadi, hubungan ini menunjukkan bahawa sekolah bukan sekadar tempat pengantaran ilmu tetapi juga ruang untuk memanusiakan manusia, memupuk empati dan memperkasa nilai kemuliaan insan dalam diri murid. Jadi, itulah apanya kesinambungan ataupun hubung kait antara FPK dan juga FPG dengan laporan Rahman Talib 1960. Hubungannya ialah yang Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan kepada Akta Pendidikan 1961. Okey, latar belakang Akta 1961. Akta ini merupakan asas cadangan yang dibawa dari laporan Razak dan laporan Rahman Talib dan diluluskan selepas kemerdekaan bagi mewujudkan sistem kebangsaan yang bersatu. Akta ini diwujudkan bagi tujuan mengadakan sistem persekolahan yang seragam dan penggunaan bahasa kebangsaan yang digunakan sebagai bahasa pengantar. Okey, mari kita lihat matlamat utama akta tersebut. Akta ini meningkatkan taraf pendidikan dan memupuk perpaduan nasional. Yang kedua, dia menyediakan peluang pendidikan yang sama rata kepada semua kaum. Dan yang ketiga, membentuk masyarakat berdisiplin, berilmu bagi pembangunan negara. Okey, seterusnya, mari kita lihat kandungan Akta Pendidikan 1961. Yang pertama, telah terkandungnya penegasan kepada pendidikan asas 3M iaitu menulis, membaca dan mengira. Yang kedua, akta ini juga menegaskan bahawa pendidikan kerohanian yang kukuh dan unsur-unsur disiplin yang diingini. Seperti mana yang kita tahu, dalam kandungan tersebut telah menekankan tentang keselamataan antara kaum. Jadi penegasan terhadap pendidikan kerohanian ini sangat penting. Dan yang ketiga, penegasan kurikulum mengikut acuan Malaysia. Seterusnya, yang keempat, pendidikan menengah atas melalui 2 jurusan iaitu akademik
berkaitan dengan pembelajaran, dan yang kedua, vocational berkaitan dengan kemahiran. Yang kelima, peluang melanjutkan persekolahan dari 9 tahun berubah kepada 11 tahun. Dan yang terakhir sekali, melicingkan tata cara pengurusan pembelajaran dan meningkatkan kualiti pelajaran keseluruhan. Itulah yang terkandung dalam kandungan Akta 1961. Baiklah, seterusnya kita lihat apa kaitannya dengan falsafah pendidikan kebangsaan dengan akta tersebut. Okey, yang pertama, peluang pendidikan menyeluruh. Akta 1991 ni dia memperkenalkan pendidikan rendah wajib untuk semua kanak-kanak bagi melaksanakan keadilan sosial. Ini menyokong FPK yang ingin melahirkan insan seimbang melalui akses pendidikan yang sejagat. Pendidikan ini dilihat sebagai hak asasi, bukan keistimewaan, selaras dengan nilai karamah insannya dalam FPK. Yang kedua, pembangunan nilai dan akhlak. Kita dapat lihat FPK menekankan nilai keagamaan, moral dan kemanusiaan. Akta 1991 memperkenalkan pendidikan agama dan moral dalam kurikulum. Pelajar dididik supaya menjadi warga negara yang berakhlak, berdisiplin dan bertanggungjawab. Mewujudkan insan yang mempunyai maruah, sasiah dan nilai kemanusiaan yang sejagat. Seterusnya, kita dapat lihat akta pendidikan ni menekankan keadilan sosial dan kemanusiaan. FPK menekankan kesesamaan dalam pendidikan. Akta 1961 menjamin peluang yang sama rata tanpa mengira bangsa atau status sosial, meningkatkan mobiliti sosial dan peluang pekerjaan, melahirkan masyarakat yang adil, progresif dan harmoni. Kita pergi kepada yang seterusnya, keseimbangan antara intelek dan sasiah. Falsafah pendidikan kebangsaan ini sangat menekankan kesesamaan dalam pendidikan. FPK mahu membina insan yang berilmu pengetahuan serta seimbang secara rohani dan jasmani. Akta 1991 telah menekankan kurikulum yang merangkumi akademik, kurikulum dan pendidikan jasmani. Ia menyokong konsep pendidikan menyeluruh, bukan sekadar pencapaian akademik sahaja. Dia melahirkan insan yang berpengetahuan, berkemahiran dan beretika. Okay, kita tengok pada yang terakhir sekali, perpaduan dan integrasi nasional. Kita dapat lihat di sini, FPK menekankan pembentukan warga negara yang bersatu, padu dan cinta akan negara. Jadi, hubung kait antara akta tersebut, akta ini mewujudkan satu sistem pendidikan kebangsaan yang menyatukan semua kaum. Bahasa Melayu telah dijadikan bahasa pengantar utama. Sebagai alat perpaduan rakyat, sekolah juga dijadikan tempat mengukuhkan semangat muhibah dan jati diri kebangsaan. Baiklah, kita lihat seterusnya kaitan falsafah pendidikan guru dengan Akta Pendidikan 1961. Yang pertama, guru sebagai pelaksana akta. FPG menekankan guru sebagai pendidik yang berperanan membangunkan potensi individu. Akta 1991 hanya akan berjaya jika dilaksanakan oleh guru yang berkualiti dan beretika. Guru menjadi ejen utama dalam melaksanakan kurikulum kebangsaan. Guru membantu memastikan matlamat akta seperti perpaduan, akhlak dan ilmu dapat direalisasikan di bilik darjah. Itulah hubungan Akta Pendidikan 1991 dengan FPJ. Yang kedua, kita dapat lihat guru membentuk insan yang seimbang. Akta 1961 menekankan pendidikan menyeluruh, bukan akademik semata-mata. FPJ pula menekankan guru perlu melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Guru perlu melaksanakan PDPC yang membina ilmu, akhlak, kemahiran dan sasiah murid selaras dengan matlamat akta untuk membentuk rakyat berilmu dan beradab. Yang seterusnya, pembentukan identiti dan jati diri. FPG ini menekankan pembentukan jati diri kebangsaan melalui pendidikan. Akta 1961 ni telah menekankan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama. Guru tersebut memainkan peranan mengukuhkan cinta akan bahasa, budaya dan negara agar dapat membina generasi yang berbangga dengan identiti Malaysia. Seterusnya,
guru profesional dan berilmu. FPG mahu guru berilmu pengetahuan, berkemahiran dan berfikiran kritis. Akta 1961 menyediakan struktur pendidikan yang menekankan kualiti pengajaran dan latihan guru. Mewujudkan institusi latihan perguruan di bawah Kementerian Pelajar, guru perlu sentiasa meningkatkan profesionalisme sejajar dengan perubahan pendidikan negara. Dan yang terakhir sekali, guru sebagai model nilai dan akhlak. FPG ini menekankan guru mesti berpekerti mulia dan menjadi teladan. Akta 1961 menggariskan keperluan pendidikan moral dan agama di sekolah. Guru ialah contoh nilai karamah insaniah seperti menghormati, membimbing dan menyayangi murid. Melalui bimbingan guru, pelajar membentuk akhlak, maruah dan nilai kemanusiaan. Baiklah. Okey. Itu sahaja untuk Akta Pendidikan 1961. Mari kita lihat yang seterusnya, iaitu laporan Aminuddin Baki 1964. Sebelum kita pergi lebih jauh, mari kita ketahui latar belakang laporan Aminuddin Baki. Laporan Aminuddin Baki ini dibuat kerana beliau tak setuju dengan sistem pendidikan vernacular yang diwujudkan oleh penjajah British. Beliau juga ingin membangunkan sistem pendidikan yang lebih progresif dan menyeluruh pasca kemerdekaan, terutamanya menerusi pernyataan Aminuddin Baki 1960 dan laporan Aminuddin Baki 1964 yang menumpukan kepada penambahbaikan sistem pendidikan aliran pelbagai untuk sekolah menengah. Mari kita lihat tujuan penubuhan laporan tersebut. Yang pertama, untuk memperbaiki sistem pendidikan yang sedia ada. Yang kedua, untuk menyatukan rakyat melalui pelbagai pendidikan. Maksudnya di sini, laporan Aminuddin Baki ini menegaskan bahawa ia ingin menyatupadukan rakyat yang berbilang kaum melalui pendidikan. Yang ketiga, untuk membentuk sistem pendidikan yang progresif dan menyeluruh. Yang keempat, untuk menaik taraf pendidikan menengah. Baiklah, mari kita lihat cadangan laporan Aminuddin Baki 1964. Okey, ini adalah cadangan utamanya. Yang pertama, umur berhenti sekolah dinaikkan. Maksudnya di sini, umur berhenti sekolah dilanjutkan. Yang kedua, memperkenalkan aliran akademik dan aliran vocational di sekolah menengah rendah. Yang ketiga, mewujudkan peluang pendidikan menengah untuk semua pendidikan rendah umum. Yang keempat, menyusun kurikulum yang seimbang dan relevan. Dan yang terakhir, menyediakan peluang pekerjaan selepas tamat pengajian. Itu adalah merupakan cadangan utama dalam laporan Aminuddin Baki. Pergi kepada seterusnya, iaitu kaitan falsafah pendidikan dengan laporan Aminuddin Baki. Yang pertama, perkembangan potensi individu. Cadangan yang telah dikemukakan oleh laporan Aminuddin Baki tersebut ialah memperkenalkan aliran akademik dan aliran vocational bagi pelajar mengikut minat dan kebolehan. Jadi kita dapat lihat kaitan dengan falsafah pendidikan kebangsaan ini ialah menggalakkan pelajar membangunkan potensi diri secara menyeluruh, bukan hanya dalam bidang akademik tetapi juga kemahiran hidup. Selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan yang mahu melahirkan insan yang berkebolehan dan seimbang. Seterusnya, yang kedua, perpaduan kaum dan identiti nasional. Cadangannya ialah menghapuskan sistem vernacular British dan menggantikannya dengan sistem pendidikan kebangsaan yang menyatukan rakyat. Kaitan dengan falsafah pendidikan kebangsaan ialah selaras dengan matlamat FPK, iaitu untuk melahirkan warga negara yang bersemangat patriotik, bersatu padu dan bertanggungjawab terhadap masyarakat dan negara. Yang seterusnya, kesamarataan pendidikan untuk semua. Cadangan Aminuddin Baki ialah menjamin peluang pendidikan menengah untuk semua pelajar tanpa mengira kaum dan latar belakang. Kaitannya ialah menunjukkan usaha keadilan sosial dalam pendidikan yang membantu membentuk insan yang harmoni dan saling menghormati, yang merupakan nilai penting dalam falsafah pendidikan kebangsaan.
Dan yang terakhir iaitu pendidikan yang seimbang dari segi teori, iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek. Cadangannya ialah menekankan kurikulum yang seimbang antara akademik, sosial dan kemahiran hidup. Kaitannya, FPK ni menekankan pembangunan insan secara menyeluruh dan bersepadu. Laporan ini menyokong pendidikan yang tidak hanya fokus akademik tetapi juga nilai moral, disiplin dan tanggungjawab. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada kaitan FPG pula dengan laporan Amiruddin Baqi. Guru membentuk insan yang seimbang. Yang pertama, cadangannya dia menekankan sistem pendidikan yang menyeluruh, itu akademik, kemahiran dan sosial. Kaitannya, guru bertanggungjawab membantu murid mengembangkan potensi intelek, rohani, emosi dan jasmani secara seimbang, selaras dengan matlamat FPG untuk melahirkan insan yang harmoni dan berakhlak mulia. Guru juga perlu menyediakan peluang pendidikan yang sama rata. Cadangannya memberi peluang pendidikan menengah kepada semua pelajar tanpa mengira kaum dan latar belakang. Kaitan dengan FPK, guru mesti adil dan prihatin terhadap keperluan semua murid, mencerminkan nilai empati, kasih sayang seperti yang ditekankan dalam FPG. Yang ketiga, guru progresif dan inovatif. Cadangan Amiruddin Baqi adalah mengubah sistem pendidikan supaya lebih moden, relevan dan berorientasikan kemahiran. Kaitannya, guru perlu berpandangan progresif dan saintifik serta berani membawa pembaharuan iaitu inovasi dalam pengajaran. Ciri guru inovatif bermaksud guru kreatif, mencipta kaedah baru, teknologi pendidikan dan pendekatan aktif agar pembelajaran lebih menarik dan berkesan. Dan yang terakhir sekali, guru sebagai pembimbing potensi dan nilai hidup. Cadangannya memperkenalkan aliran vokasional untuk pelajaran yang berbakat dalam berbagai kemahiran. Kaitannya, guru perlu mengenal pasti bakat murid dan pendidik dan memimpin mereka mengembang potensi diri. Ini menunjukkan guru yang penuh tanggungjawab dan memahami perbezaan individu. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam IPG Peneraju Kecemerlangan Pendidikan Guru bertaraf dunia. Jadi pada hari ini kita akan melihat bersama dengan saya Indipati daripada laporan Jawatan Kuasa Kabinet 1979. Jadi apakah latar belakangnya? Jadi selepas kemerdekaan 1957, sistem pendidikan Malaysia banyak dipengaruhi oleh Perjanjian Razak 1956 dan Akta Pendidikan 1961. Namun, selepas walaupun bagaimanapun apabila negara semakin berkembang pada 1970-an, timbul pelbagai cabaran baru dalam bidang pendidikan yang mendesak pembentukan satu laporan jawatan kuasa yang baru yang kita kenal sebagai Laporan Jawatan Kuasa 1979. Jadi laporan jawatan kuasa ini dipengerusikan sendiri oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad yang pada ketika itu merupakan Perdana Menteri Pelajaran Malaysia, ditubuhkan bagi mengkaji pelaksanaan dasar pelajaran yang sedia ada dan menilai keberkesanan sistem pendidikan dalam mencapai matlamat perpaduan nasional pembangunan moden insan serta kecekapan pelaksanaan kurikulum di sekolah. Jadi laporan inilah yang menjadi asas kepada pengenalan kepada kurikulum baharu sekolah, yakni KBSR dan kurikulum bersepadu sekolah menengah, iaitu KBSM pada 10 tahun seterusnya. Jadi, apakah sebenarnya kandungan-kandungan yang terdapat dalam laporan ini? Yang pertama, penerapan nilai murni dan disiplin. Jadi, laporan Kabinet 1979 menekankan pembentukan sasiah, disiplin diri serta nilai moral dan sivik, bukan sekadar pencapaian akademik. Jadi, makna kata dalam laporan ini menekankan bahawasanya penerapan nilai moral dan disiplin itu sangat penting. Jadi, pada waktu ini, mereka tidak mahu murid-murid hanya sekadar mahir dalam bidang akademik saja, melainkan mereka mahu murid-murid ini dia mempunyai keberkesanan serta kebaikan daripada sistem serta disiplin mereka sendiri dan demi membentuk modal insan yang sempurna. Jadi yang kedua, bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar. Jadi pada saat ini laporan ini menyatakan bahawasanya bahasa Melayu diperkukuh sebagai bahasa pengantar utama, manakala bahasa Inggeris dikekalkan sebagai bahasa kedua penting untuk hubungan antarabangsa. Makna kata bahasa kebangsaan pada ketika itu sangat dititik beratkan kerana bahasa kebangsaan kita tahu merupakan bahasa perpaduan yang mampu menyatupadukan semua kaum. Tapi dalam masa yang sama bahasa Inggeris juga ditekankan nilainya. Kerana pada waktu ini bahasa Inggeris merupakan bahasa ilmu, jadi kita tidak mahu murid-murid pada ketika itu ketinggalan daripada sudut bahasa Inggerisnya. Jadi yang kedua, penyusunan semula kurikulum sekolah.
Jadi cadangan penyusunan semula kurikulum di sekolah rendah dan menengah bertujuan melahirkan kurikulum yang lebih seimbang antara akademik, kemahiran dan rohani. Mana kata pada waktu ini mereka tidak mahu murid-murid itu hanya mahir dalam bidang pendidikan serta akademik semata-mata. Jadi mereka tidak mahulah murid-murid hanya pandai 1, 2, 3, hanya pandai mengira, tapi mereka mahu membentuk satu pembangunan moral insan yang kukuh, di mana murid itu sihat daripada segi jasmaninya serta daripada spiritual. Mereka juga mempunyai satu kebaikan yang tidak ada pada murid-murid lain. Yang seterusnya, penekanan terhadap sains dan teknologi. Jadi laporan ini menggalakkan peningkatan minat dalam bidang sains dan teknologi, termasuklah penyediaan makmal, latihan guru dan bahan rujukan. Jadi pada waktu ini kita sedar bahawasanya laporan ini juga menekankan bahawasanya pendidikan di negara kita juga sepatutnya mengikut arus kemodenan pada waktu tersebut. Jadi sains dan teknologi adalah dua perkara yang kita tidak boleh lari, kerana kalau kita tidak ikut perkembangan mereka, kitalah yang akan ketinggalan. Jadi seterusnya, pendidikan wajib dan peluang pendidikan. Sekolah rendah diwajibkan agar setiap rakyat memiliki asas pendidikan di samping membuka peluang pendidikan lebih luas kepada semua lapisan masyarakat. Mana kata tidak kiralah sama ada mereka duduk di kampung ataupun mereka duduk di bandar, semua lapisan masyarakat akan diberikan peluang pendidikan yang sama agar tiada isu keciciran pelajar pada waktu tersebut. Jadi seterusnya, latihan vokasional dan teknikal. Pendidikan teknik dan vokasional ditekankan bagi melahirkan tenaga kerja mahir untuk menyokong pembangunan ekonomi negara yang berasaskan perindustrian. Mana kata latihan vokasional dan teknikal pada ketika tersebut juga ditekankan. Kerana apa? Kerana kita bukan mahu melahirkan tokoh-tokoh pendidikan yang bijak dan pandai semata-mata, melainkan kita nak lahirkan individu yang mampu berikan sumbangan kepada negara kita daripada segi tenaga kerja serta daripada segi tenaga-tenaga kemahiran yang diperlukan lah. Jadi sekiranya kita tak ada benda ni, jadi negara pun tak boleh berbangun sebab kita tak ada tenaga kerja yang mahir. Jadi apakah kaitannya laporan Kabinet 1979 dengan falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan guru itu sendiri? Jadi yang pertama, kita lihat, jadi apa kaitannya? Yang pertama, pendidikan menyeluruh, di mana laporan 1979 menekankan pembangunan pelajar bukan sekadar akademik tetapi juga rohani, moral, disiplin dan sikap. Mana kata laporan 1979 ini menekankan pembangunan pelajar yang menyeluruh, bukan sekadar pada pengetahuan semata-mata tetapi menyeluruh. Jadi ini memang selaraslah dengan falsafah pendidikan kebangsaan itu sendiri, di mana pendidikan di Indonesia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu. Yang kedua, insan yang seimbang, di mana laporan ini menekankan keseimbangan antara pencapaian intelek, kemahiran dan nilai. Jadi sama juga menekankan keseimbangan semua aspek daripada segi inteleknya, kemahirannya serta nilainya. Sebab kita menilai sesuatu pelajar itu bukan daripada segi kepandaiannya semata-mata, tapi kita menilai sesuatu pelajar itu melalui cara mereka berfikir, cara mereka membuat kerja dan apakah nilai yang layak kita pertimbangkan sehingga pelajar tersebut layak kita katakan sebagai pelajar yang cemerlang. Jadi ini selainlah dengan falsafah pendidikan kebangsaan, di mana falsafah pendidikan kebangsaan bertujuan untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Dan ini adalah elemen-elemen yang kita kenal pada hari ini sebagai JERI, iaitu menekankan kepentingan kurikulum, aktiviti sukan, di mana emosi pula pembentukan sikap positif, disiplin diri dan nilai moral. Rohani pula memberi perhatian kepada penerapan nilai agama dan moral sebagai asas pendidikan, dan intelek pula memberi perhatian kepada penerapan nilai agama dan moral sebagai asas pendidikan. Jadi yang seterusnya, sumbangan kepada masyarakat dan negara, di mana laporan 1979 menekankan kepentingan melahirkan generasi yang berperanan dalam pembangunan negara, di mana kita tidak mahulah murid-murid ini keluar, dia terus tinggalkan bidang pengajaran dia semata-mata tanpa memberikan manfaat, di mana mereka mahu murid-murid yang keluar ni merupakan murid-murid yang sudah disetkan dalam kepala mereka bahawasanya mereka perlu untuk memberikan sesuatu kepada negara, di mana pendidikan sepatutnya memberikan satu rangsangan serta memberikan satu output yang berguna untuk masyarakat. Jadi ini menempati falsafah pendidikan kebangsaan, di mana berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Yang seterusnya, pembentukan warga negara, di mana laporan 1979 menekankan perpaduan kaum, patriotisme dan tanggungjawab sosial melalui pendidikan. Ia juga selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan, melahirkan warga negara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia dan bertanggungjawab, di mana kita nak lahirkan sesuatu negara, sesuatu individu yang sayang akan negaranya, bukan sesuatu individu yang sekadar belajar dan mereka tinggalkan amalan mereka sebegitu sahaja. Di seterusnya ialah asas keagamaan dan moral, di mana laporan 1979 memberi penekanan kepada pendidikan nilai, moral dan akhlak.
Jadi ini juga seiring dengan falsafah pendidikan kebangsaan, di mana satu frasa, satu ayat yang kita kenal berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Jadi kita dalam kita mengejar pendidikan, kemajuan dalam sistem pendidikan, kita tidak mahu mereka tinggalkan nilai spiritual, mereka tinggalkan nilai kepatuhan kepada Tuhan begitu sahaja. Jadi sebabkan itulah laporan 1979 ini sebenarnya sangat menepati falsafah pendidikan kebangsaan itu sendiri. Jadi kita lihat pula apakah kaitannya dengan falsafah pendidikan guru. Jadi yang pertama, jadi kita lihat tu takrif dia. Jadi guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin pembangunan individu dan memelihara sesuatu masyarakat yang bersepadu, demokratik, progresif dan berdisiplin daripada Kementerian Pendidikan Malaysia sendiri. Jadi yang pertama ialah peningkatan kualiti guru, menekankan bahawa keberkesanan pendidikan bergantung kepada kualiti guru. Jadi mana kata guru adalah medium yang diguna pakai dalam sistem pendidikan, sebab kita yang memberikan ilmu serta kita yang melahirkan individu yang berdisiplin tersebut. Jadi ini selaras dengan falsafah pendidikan guru yang menuntut guru supaya menjadi insan yang berpekerti mulia. Jadi yang kedua, peranan guru dalam aspirasi negara, menggariskan matlamat untuk pendidikan untuk melahirkan warga negara yang seimbang, bertanggungjawab dan berperanan dalam pembangunan negara. Ini pula menekankan bahawasanya guru bersedia menjunjung aspirasi negara bagi memastikan matlamat pendidikan di negara kita tercapai. Yang seterusnya, keseimbangan ilmu dan nilai, di mana laporan 1979 menggabungkan aspek akademik, rohani, moral, emosi dan jasmani dalam pembangunan pelajar. Di mana ini selaras dengan falsafah pendidikan guru yang menuntut guru berpandangan progresif dan saintifik serta menyanjung budaya dan nilai dalam mendidik. Jadi di mana kata tugas guru adalah supaya mereka sentiasa berpandangan progresif dan mereka sentiasa tahu matlamat mereka agar mereka mampu untuk menggabungkan semua aspek serta menerapkannya dalam pelajar-pelajar mereka tersebut. Jadi seterusnya, guru sebagai pembentuk perpaduan, di mana laporan 1979 menitikberatkan sistem pendidikan kebangsaan sebagai alat perpaduan kaum, di mana mereka menggunakan bahasa Melayu itu sebagai bahasa perpaduan. Jadi FPJ juga mengangkat guru sebagai ejen yang memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu. Ini selari dengan falsafah pendidikan guru ini. Mari kita lihat membentuk satu masyarakat yang bersatu padu. Jadi mereka betul-betul mengharapkan guru supaya mampu menerapkan bahasa Melayu itu dalam nilai pelajar-pelajar agar mereka bercakap dengan bahasa yang sama, mereka berada di bawah satu bumbung yang sama yang kita kenal sebagai perpaduan. Jadi kita beralih pandang pula kepada laporan yang seterusnya, itu Akta Pendidikan 1996. Jadi latar belakangnya ialah Akta Pendidikan adalah satu undang yang digubal bagi menyusun semula sistem pendidikan kebangsaan Malaysia yang diwatakan pada 31 Disember 1997 dan mula berkuat kuasa pada 1 Januari 1998. Jadi akta ini dipelopori sendiri oleh Perdana Menteri pada ketika itu. Jadi akta ini menggantikan Akta Pelajaran 1961 untuk menyesuaikan sistem pendidikan negara dan cabaran globalisasi dan aspirasi wawasan 2020 pada masa itu. Jadi apakah dia punya indipati dia? Sungguh banyak. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, permulaan. Jadi menyatakan tajuk ringkas dan taklif istilah penting seperti pendidikan, sekolah, institusi pendidikan dan sebagainya. Yang kedua, sistem pendidikan kebangsaan, menetapkan bahawa pendidikan di Malaysia adalah berasaskan sistem pendidikan kebangsaan. Jadi mereka menugaskan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama, bukan bahasa Inggeris, bukan bahasa Cina, tetapi bahasa Melayu itu sendiri. Yang seterusnya, pendidikan prasekolah, mengiktiraf prasekolah sebagai sebahagian daripada sistem pendidikan rasmi negara. Pada kata prasekolah ini adalah hak milik kerajaan yang rasmi pada ketika itu. Jadi pendidikan rendah dan menengah menegaskan bahawa pendidikan rendah adalah wajib bagi kanak-kanak warga negara. Yang seterusnya, pendidikan pasca menengah menetapkan pendidikan selepas menengah seperti kolej, politeknik, universiti di bawah kawalan Kementerian Pendidikan. Pada kata pada ketika ini kolej, politeknik dan universiti dikendalikan sendiri oleh Kementerian Pendidikan. Seterusnya, institusi pendidikan swasta, peraturan pendaftaran, kawalan dan pengurusan sekolah institusi swasta. Jadi makna kata pendidikan swasta pada ketika itu tidak dilepaskan begitu saja, tapi diberikan satu kawalan yang berkesan. Jadi seterusnya, peperiksaan dan penilaian, mengawal selia peperiksaan kebangsaan dan kelayakan akademik. Dan yang terakhir, guru dan tenaga pelajar, mengkehendaki semua guru berdaftar dan memiliki kelayakan profesional. Ada lagi yang seterusnya, di mana yang pertama, pendidikan khas, menjadikan hak pendidikan kepada murid berkeperluan khas dengan kemudahan dan pendekatan yang sesuai. Seterusnya, menubuhkan badan penasihat untuk hal ehwal pendidikan, menetapkan tanggungjawab dan kuasa Menteri Pendidikan, menyatakan hukuman bagi pelanggaran akta seperti sekolah tidak berdaftar. Dan yang terakhir ialah menjelaskan peralihan daripada Akta Pelajaran 1961 ke Akta Pendidikan 1996. Jadi mari kita lihat apakah kaitannya dengan FPK dan FPG. Jadi yang pertama, FPK. Yang pertama ialah
latihan perguruan dan pendidikan guru dalam seksyen 50 hingga 52 yang di mana menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar utama dalam sistem pendidikan. Jadi ini selari dengan falsafah pendidikan kebangsaan yang menyatakan untuk memupuk perpaduan identiti kebangsaan supaya bahasa Melayu itu kekal penggunaannya dan tidak dan memastikan bahasa Melayu itu mampu untuk menyatupadukan semua kaum. Seterusnya, dalam matlamat pendidikan bahagian 2 Akta 1996 menjadikan peluang pendidikan untuk melahirkan rakyat berilmu, berakhlak dan bertanggungjawab. Jadi ini selari dengan falsafah pendidikan kebangsaan melahirkan insan seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Seterusnya, kurikulum kebangsaan yang berada dalam seksyen 18 dan 19 menjadikan kurikulum yang menyeluruh dan bersepadu. Jadi selari dengan falsafah pendidikan kebangsaan di mana pendidikan harus membangunkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu. Dan yang terakhir, prinsip akses dan keadilan pendidikan. Jadi semua warga negara berhak mendapatkan pendidikan tanpa mengira kaum dan agama serta statusnya, di mana penghasilannya pendidikan khas memberi ruang kepada semua murid dapat akses pendidikan yang sama darah. Jadi pendidikan untuk semua bagi membentuk masyarakat demokratik dan bersatu padu. Jadi seterusnya kita akan lihat pula kaitannya dengan falsafah pendidikan guru itu sendiri. Jadi inilah dia. Baik, yang pertama ialah perpaduan dan kebangsaan dalam seksyen 17 di mana mengukuhkan perpaduan melalui bahasa kebangsaan yakni bahasa Melayu. Selari dengan falsafah pendidikan guru memelihara masyarakat yang bersatu padu dan demokratik. Tujuan pendidikan di mana bahagian 2 Akta 1996 menekankan rakyat berilmu, berakhlak dan bertanggungjawab. Selari dengan falsafah pendidikan guru memperkati mulia pandangan progresif dan saintifik. Jadi yang terakhir ialah kurikulum kebangsaan seksyen 18 dan 19. Fokus kepada pembangunan jasmani, emosi dan rohani dan intelek, iaitu JERI. Jadi selari dengan falsafah pendidikan guru menjamin pembangunan individu secara menyeluruh dan seimbang. Dan yang terakhir ialah latihan perguruan seksyen 50 dan 52 menetapkan keperluan latihan profesional kepada guru. Jadi selari dengan falsafah pendidikan guru bersedia berjunjung aspirasi negara dan menyanjung warisan kebudayaan. Jadi itu saja ini parti daripada. Jadi pada halaman ini kita akan bersama-sama menjawab kuis sistem pendidikan selepas merdeka bagi memastikan apa yang telah kita pelajari pada halaman-halaman sebelum ini dapat diperkasakan ataupun diperkukuhkan. Jadi, kuis yang pertama ialah laporan Rahman Talib. Di sini saya telah sediakan kepada anda 2 kuis bagi menjamin ataupun membantu anda memahami secara lebih mendalam berkaitan laporan Rahman Talib serta kaitannya bersama FPK dan juga FPJ. Kami juga sediakan kepada anda kuis ataupun soalan berkaitan Akta Pendidikan 1961 serta laporan Amandemen Bakin 1964, laporan Jawatan Kuasa Kabinet 1979, Akta Pendidikan 1996. Okey. Kalau nak main, boleh tekan saja di situ dan kita dapat terus main. Kita lihat dia kepada sumber rujukan yang telah kami gunakan ataupun telah kami jadikan sebagai panduan untuk kami melaksanakan OPD ini. Ini adalah sumber rujukan yang telah kami gunakan. Pada halaman terakhir ini, kami sediakan kepada anda ruang komentar ataupun ruang untuk kami melaksanakan penambahbaikan. Jadi, anda boleh komen sebarang penambahbaikan ataupun cadangan ataupun juga reaksi anda kepada OPD yang telah kami laksanakan. Di sini anda tak perlu malu-malu kerana nama anda pun kita akan anonymouskan ataupun tanpa nama. Jadi cadangan ataupun idea daripada anda adalah amat dialu-alukan. Kami mengucapkan beribu-ribuan terima kasih kerana sudi bersama-sama kita untuk belajar berkaitan sistem pendidikan selepas merdeka. Bye-bye.